Astaghfirullahalazim. Baik Ustaz ni soalan ni dia hangat sikit Ustaz ni. Cuaca makin sejuk soalan hangat. Apa hukumnya orang alim mengajar agama di tempat pemimpin yang soleh? Yang peliknya pemimpin itu tidak mendengar ceramah beliau, hanya pengikut pemimpin itu saja yang mendengar ceramah tersebut. Hai, macam polis saya. Jawabnya, mengajar tak ada masalah. Yang dilarangnya kita ni pergi kepada orang-orang yang zalim kemudian untuk membantu kezaliman mereka. Dalilnya dalam satu hadis Nabi kata, sayakuna ba'di, lepas pada zaman aku, dia kata ada orang ya, umara yang zalimun. Mereka ini melakukan kezaliman, wa yakzibun, dan menipu rakyat. Faman dakhala alaihim, siapa yang pergi kepada pemerintah yang zalim, wa aana ala zulmihim, tolong kezaliman mereka, saddaqa bikazibihim, dan membetulkan atau mengiyakan pembohongan pemimpin zalim, falaisa minni walastu minhu, dia bukan umat aku. Jadi kalau kita pergi bukan untuk membenarkan mereka, tapi untuk menasihat mereka, untuk tazkirah, samalah kita seperti yang dibenarkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam. Nampak? Izhaba ila fir'aun fa innahu tagha. Pergi kamu wahai Musa dan Harun, dua orang rasul, pergi dakwah, pergi tazkirah Fir'aun, fa innahu tagha, dia ni zalim, dia ni melampau batas. Jadi jangan pergi untuk ambil dunia daripada mereka, pergi untuk memberi pesan kepada mereka tentang akhirat. Kalau gitu maka hukumnya harus wallahu a'lam. Huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi.